Salam negaraku, salam solidariti. Sekali lagi saya aktivis sosial Datuk Dr. Kalaiwana daripada Sekretariat Bahanah Kesetiaan Negara. Hari ini 31 hari bulan Disember 2025 jam tepat 3.45 membuat kenyataan ini dengan sungguh sedih dan pilu. Sungguh berat apabila kita tengok apa yang berlaku dalam negara kita. Hari ini adalah 31 hari bulan Disember. Walaupun kita akan menyambut 2026, tapi untuk dia, Parimalah, nama Islam dia Nur Syarmilah binti Muhammad Adam. Ini Muhammad Adam. Nama Tamil apa tu? Nama Hindu? Panirselvam. Dulu Panirselvam, sekarang dah menganut Islam. Okey. Sekarang isu macam ni. Dia roh dah hidup balik. Okey. Dia dikatakan roh. Ini dia punya sijil kematian. Tengok macam mana JPN keluar sijil kematian, kita tidak tahu. Okey? Kita tahu. Kini tiada. Sekeping kertas menjadi pengganti. Tiada lagi jasad, tiada lagi wajah senyuman. Hanya kertas bertintih. Waktu kematianmu untuk kutatap. Itulah jadi. Tengok betapa korbannya bila seorang hidup. Pada masa 4 tahun, dia itu berada di mana? Okey, pada masa 4 tahun, bapa dia Panirselvam, iaitu Muhammad Adam, dia oleh kerana ada banyak anak, mungkin ada masalah keluarga, dia serahkan kanak-kanak umur 4 tahun ini kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bukan calang-calang, bukan senang-senang nak masuk Jabatan Kebajikan Masyarakat tau. Kena ambil perintah daripada mahkamah, Panirselvam kena pergi ke mahkamah, pegawai daripada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, kena pergi siasat, buat perintah di mahkamah depan yang arif. Lepas tu baru dia akan terima. 4 tahun dia dah masuk Tengku Budriah, diceras. Daripada 4 tahun sampai umur 10 tahun, di mana pegawai dia ada, nama pegawai itu, tengok, Muhammad Razali, Encik Muhammad Razali bin Abdul Hamid. Dia adalah pegawai pendaftar di Kuantan masa itu. Di Kuantan dia masukkan Tengku Ampuan Fatimah, rumah kanak-kanak. Masa dia 10 tahun. Daripada 10 tahun sampai 15 tahun, beliau dimasukkan ke Arau, rumah kanak-kanak Arau Perlis. Okey, dimasukkan dia. Lepas daripada sana, umur 18 tahun, dia keluar. Bila dia keluar, ini semua saksi ada sini tau. Dia yang jadi pendaftar. Nasib baik syukur kepada Tuhan. Dia datang tampilkan apa? Demi kebenaran. Okey, dalam hal ni, tiba-tiba pada umur 22 tahun, dia dah cari dia punya bapa, abang semua dia cari dah. Dia cari, dia balik ke pangkuan. Balik ke pangkuan, lepas tu pada umur 22 tahun, dompet dia hilang. Dikajak. Masa dompet dia hilang, dia buat report polis. Ini report polis. Ini report polis di mana dompet dia hilang. Tarik Tarik 23 Mei 2012. Dia buat report polis. Bila dah buat report polis, lepas tu dia pergi JPN Kajang lah. Bila pergi JPN Kajang pula syorkan dia supaya pergi Seremban. Dia pun heran pasal Seremban pula. Okey, dia pun pergi lah. Pergi, dia cakap bawa surat beranak, bawa kad pengenalan, semua dia pergi serah. Dia pergi serah, dia rampas, betul ya? Dia rampas. Dia cakap, kita nak buat siasatan. Kita nak ambil balik. Sebab dia kata, you ada sijil mati, you sudah mati. Kenapa mangkuk sangat? Ada orang depan, sepatutnya penjawat awam yang bertugas JPN, kena bawa dia siasat. Sebelum siasat, jangan rampas. Senang saja you rampas. You dah rampas dia punya hal. So, apa yang saya pertikaikan di sini, kita sebagai daripada aktivis sosial daripada Sekretariat Bahanah Kesetiaan Negara, mohon jasa baik Ketua Pengarah Tuan Badrul Isham bin Alias betul-betul serius dalam hal ini, dan juga Pengarah Bahagian Kematian, Anak Angkat dan Kelahiran Muhammad Syahuddin bin Aziz, Syawaludin bin Aziz, betul-betul tanya diri sendiri, kalau ini saudara dia, tengok pemain daripada luar negara, dia main bola, kita iktirafkan dia sebagai warga negara Malaysia, terus bagi IC. Ini pula dia lahir di sini tau. Dia lahir di sini, bukti Sungai Kukuh daripada 4 tahun sampai umur 18 tahun, dia ada di bawah jagaan kebajikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, itu pun dengan perintah mahkamah. So kenapa tiba-tiba IC dia dirampas? Macam mana dia bagi ni? Polis kena satu. Polis kena tangkap siapakah pemaklum dia. Kalau abang dia ke saudara dia ke, tangkap dia. Macam mana dia boleh katakan dia tak meninggal? So semasa IC ada dekat dia, macam mana mereka boleh keluarkan sijil? IC masih ada dekat dia. Dia serah IC pada umur 22 tahun. Ini pula sijil dikeluarkan. Konon dia mati. Bila mati tu? 15 hari bulan September tahun 2009. 2009. 19 ke 9? 19 tahun masa tu saya. Bukan. Ni tahun 2009. 2009. Dia mati 15 hari bulan September 2009. Sampai 2022 dia memang pegang IC. Kalau saya kata mangkuk, ini penjawat awam dia marah. Betul tak? Ni pakai otak lah, jangan pakai lutut. Sampai 22 dia pegang IC, surat beranak semua dia pegang. Macam mana tanpa IC mereka boleh keluar? So siapakah pemaklum? So kita kena tangkap siapa? Pegawai JPN ke? Atau kena tangkap pemaklum? Dua-dua pun kena merongkok dalam penjara lah. Kalau tanya saya, tanpa IC, bila serah IC baru dia boleh bagi. Lagipun sekarang dia masih hidup.
Dia telah berkali-kali berulang-alik. Berkali-kali ulang-alik. Saya Macam mana perasaan you? Sakit hati, sedih, saya tak tahu nak buat apa sebab tak ada orang nak bantu saya. Saya pergi ke bajikan minta tolong ibu pun, ibu cakap saya dah habis umur. Dia orang dah tak boleh nak bantu untuk tu. Dia boleh bagi saya maklumat saja. Ibu-ibu semua bantu juga, bukan saya cakap dia tak bantu. Cuma dia orang dah tak boleh buat apa saja. Lepas tu orang JPN pun tak nak buat apa-apa, lepas tangan saja. Asyik panggil saya buat siasatan, cakap nak buat DNA test, berapa kali benda sama je dia orang ulang. Banyak kali saya pergi, saya ingat. Dia orang panggil sampai tampering tangan saya, dia orang kasih saya blacklist, saya tak boleh buat apa-apa kat luar. Dia orang kasih hitam saya punya ni, tangan apa tampering. Tengok tangan pun dia boleh. Saya nak pergi report ke apa-apa tak boleh. Kalau lah saya jadi apa-apa kat luar, saya nak buat apa? Sekarang dia tidak ada identiti diri tau. Nasib baik Majlis Agama Islam Selangor prihatin. Nasib baik dia menganut Islam. Nama Islam dia Nur Syarmilah binti Muhammad Adam. Ini Muhammad Adam. Panir Selom jadi Muhammad Adam. Tengok oleh kerana sebelum serah IC dia dah masuk. 18, 9, 20, 21 dia dah menganut Islam. Itu pun nasib baik Majlis Agama Islam tolong. Kalau ini buta, langsung tidak ada identiti. Maka dalam hal ni kita kena betul-betul syukur kepada, alhamdulillah syukurlah kepada Tuhan. Kerana mereka bagi rezeki untuk dia masuk Islam, dia dapat satu identiti. Semua sedih dan pilu lah. Macam mana Saifuddin Nasution yang hebat sangat berkokok politik, cakap politik. Adalah lagi satu menteri India. Dulu nama dia Parimala. Nama India dia apa? Parimala. Anak perempuan Panir Selong. Ini Panir Selong, ini Parimala. Yang menteri mangkuk itu Kulasekeren. Kepala Menteri Undang-Undang. Sebelum Pakatan Harapan meneraju, dia cakap dalam 100 hari kita kasih koyak. Semua India siapa tak IC, saya kasih IC. Cakap besar sangat. Ini kita bukti ada. Lagi banyak yang merana di sana. Mana pergi Kulasekeren? Sudah masuk dalam sarung kah? Tengok ini kita ada bukti tengok. Encik Muhammad Razali bin Abdul Hamid. Encik boleh tanya, netizen boleh tanya sendiri. Dia jadi pegawai pendaftar di Kuantan. Masa kanak-kanak sampai di umur 35 masih hubungan mereka erat. Nasib baik kita syukur kepada Tuhan sekali lagi. Dia sanggup hadir. Dia sanggup turun untuk membantu dia. Sekarang JPN kena tangkap siapa maklum. JPN juga kena tangkap siapa pegawai yang keluarkan surat ini. Kena siasat, kena tangkap. Siapa maklum, tangkap sama dia. Tanpa IC macam mana JPN keluarkan sijil kematian. 2. Nombor 3, dia dah ada sini, bapa ada sini, pemaklum semua ada. Kenapa dia tak buat DNA? Tengok daripada umur 22, sekarang dah masuk 35. Nasib baik oleh kerana ada Majlis Agama Islam bagi dia identiti, dia dapat kerja dengan seorang Cina ya. Dia baiklah, dia pun orang budiman. Dia bagi kerja, tapi bank account tidak ada. So pelbagai isu lah. Kita bukan suka-suka nak marah menteri ke, nak marah kerajaan. Bila masa pilihan raya, you orang banyak cakap. Bintang, bulan, bola, semua you buat. Ini main bola, you bagi IC. Yang ada IC, you tarik. Jahanam betul. Saya nak buat apa pun tak boleh. Kalau apa-apa jadi dengan saya dah, saya nak buat apa? Bapa saya dah tak ada, mak saya dah tak ada, apa saya nak buat? Sebelum ni saya pergi buat report, boleh. Lepas tu saya nak pergi report, polis cakap, awak ada hutang dengan bank ke? Awak ada pinjam dengan orang pinjaman ke? Dia tanya saya macam tu. Kenapa tak boleh you punya nama dihitamkan? Saya masih hidup, macam mana dia cakap saya mati? Saya pun terkejut bila dia cakap saya mati. Mula-mula saya tak tahu saya ada surat mati ni. Tapi saya cari juga, rupanya abang saya yang simpan surat ni. Abang kandung saya yang report dekat bawah ni, dia yang simpan. Saya ambil kat dia, tanya nanti tu. Masa tu saya tak tahu lagi. Pasal kes ni betul-betul saya tak tahu. Dia orang rampas, saya tengah confused. Kenapa dia orang ambil saya punya surat beranak? Kenapa dia orang rampas saya punya IC? Saya mesti nak tahu sesuatu. Saya cuba cari tak dapat. Rupanya ini yang dia orang dah buat. Masa tu saya umur 23 ke 24 macam tu. Bila saya dapat surat mati ni baru saya tahu yang saya dah mati. Abang saya dia okey, dia tu macam ni. Dia tak pandai nak baca apa semua. Mak saya pun tak pandai baca. So sekarang ni, diorang tak pandai baca, sepatutnya diorang kena bagi tahu ni nama siapa. Kenapa dia tak sebut nama? Kenapa diorang pakai ambil je laporan? Tengok, kalau seseorang mati, first balai polis akan dapatkan IC. Kalau hospital pun kena IC. IC masih dia pegang. Macam mana JPN yang mangkuk tu dia keluarkan sijil kematian, itu yang soal. Saya pun boleh maklum, ini Ramah Sami surat mati, Ahmad surat mati, saya boleh maklum. Tapi kena ada bukti mana IC dia, mana sijil beranak. Tidak ada. Saya boleh bawa cakap ini mayat, ini Kalaiwanam yang. Dia percaya kah? Mana IC? Dia kena buat. Tak? Mayat Kalaiwanam ada sini, tapi IC tak ada, dia boleh cakap kah? So dalam hal dia tu, kecuaian, kelalaian, kemuskilan terlaku oleh kerana kelalaian dan kecuaian, ketidakpintaran JPN. Dia keluarkan sijil macam ni. Lepas tu bila dia dah jadi mangkuk, dia salahkan dia jadi alat. IC dia dirampas, jari dia di blacklist.
So thumbprint tidak masuk. Sekarang sekiranya apa-apa berlaku semasa dia, nasib baiklah, syukurlah. Kita syukur alhamdulillah tidak ada apa-apa berlaku. Sekiranya dia sekarang mati sekali lagi, apa dokumen dia? Dia orang kata dia warga asing. Parti dia akan kata. Pendatang asing tanpa izin. Warga Malaysia jadi parti pula. Saya sampai merayu-merayu dengan dia orang. Suruh bagi saya IC. Saya tak kisahlah orang nak bagi saya IC hijau ke, merah ke. Kenapa saya nak minta tu semua? Padahal saya ada IC biru. Saya mengenali anak buah saya ni, Pamila ni, baru umur 10 tahun setelah dimasukkan di rumah kanak-kanak Al-Waqar, Tengku Fatimah Al-Waqar lah. Jadi masa pembesaran dia sehingga umur 16 tahun tu di bawah jagaan saya lah. Dan juga ibu-ibu dan penjaga lain lah. Tapi dalam soal isu Pamila ni, dokumentasi untuk pendaftaran peribadi rasanya saya yang apply dekat JPM lah. Antaranya yang saya buat lah. Antaranya salah seorang anak buah saya ni Pamila. Jadi lepas pada 16 tahun tu dia bertukar ke Arab. Sebab berikan ni dia ada tempat-tempat untuk kemahiran, untuk akademik. Itu puncanya sehingga dia perintah tamat sampai 18 di Arab. Sebab perintah anak-anak ni sampai 18 di rumah anak-anak Arab lah. Lepas tu macam apa ni yang diceritakan tadi lah, bahawa pembebasan dia sehingga 18 tu dengan keluarga angkat. Dan lepas tu dia ada masalah dengan keluarga angkat, dia bekerja sendirilah. Setelah tu akhirnya berlaku pada tahun 2012 tu, umur dia 19, lebih kurang lah 22 tahun. Dia maklumkan saya bahawa IC dia kena ambil di JPM. Jadi bermula daripada tu dia minta bantu lah. Sampai saat ini saya mantu lagi untuk mendapatkan IC kerana dia kata disahkan dia dah mati, surat mati dah keluar. So IC dia dah ambil, surat beranak pun dah ambil. Saya dah banyak berusaha sendiri. Saya tak nak masalah saya sampai orang tahu. Tapi saya tak ada jalan lagi dah. Kalau saya sendiri berurusan, mungkin diorang tak layan saya. Saya ada bawa family saya semua untuk datang berurusan. Tapi pun diorang macam tak elak dengan saya. So, saya memang dah tak tahan. Saya rasa ini yang jalan terbaik yang saya ambil. Biarlah satu Malaysia pun tahu pasal saya tak kisah. Mungkin benda ni yang sekarang saya cakap ni akan membantu orang lain yang dekat luar sana ada masalah seperti saya. Lepas ni kalau siapa-siapa yang ada masalah macam ni, jangan takut. Terus dia jumpa siapa-siapa yang boleh bantu korang.